Jangan campur urusan rumah tangga orang. Biar pi kat depa nak berlaku apa pun, ada saluran dia. Ada saluran dia. Bukan hak isu ni je, isu mana-mana rumah tangga lain pun dia ada saluran dia. Kita tak perlu macam-macam. Sebab saya duk tengok komen di Facebook khususnya, Allahu Rabbi, teruk. Kebanyakannya lelaki ke perempuan? Perempuan. Meracau, meroyan, macam-macam tulis. Jantan tak guna, tak bertanggungjawab, ini itu. Allahu Rabbi. Saya sajalah buka beberapa profil hak perempuan-perempuan ni. Ada juga di kalangan level makcik-makcik dan nenek. Loh, sampai macam tu sekali. Tuan-tuan, suami-suami mereka ni tak tegur ke? Hak tu saya heran. Tegur lah. Tegur. Jangan biang. Ke tuan-tuan takut bini? Sungguh. Tak, kalau semua suami main peranan, tegur, kuranglah hak perempuan-perempuan ni duk meroyan dalam Facebook. Kalau semua suami main peranan, ni suami tak main peranan, tak berani tegur. Ke suami pun jenis seronok cerita hai rumah tangga orang. Hak tu sepasal apa? Sebab ada juga lelaki komen menyokong, perempuan pun bagus, dia inilah suami contoh. Bangga dia. Tuan-tuan, tegur. Jangan biang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki ni qawwam, pemimpin pada wanita. Tegur, jangan biang. Dia kata, abang, sol tu kan, sol apa? Hang jangan duk cerita rumah tangga orang. Kita abang tu. Sol apa? Dia tak lah, saya maksudkan Syamsul Fadli, kawan abang tu. Kan, bila dia nak menikah. Kan, yang tu tak apa. Bukan abang suruh cari perempuan untuk dia. Yang tu tak apa. Kan. Ada pun nak cerita rumah tangga orang, jangan campur. Cara dia tulis tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca cara depa komen tu, seolah-olah depa tahu selok-belok rumah tangga ni. Seolah-olah begitu. Masa pasangan suami isteri tu pi dapur, depa duduk kat meja dengar apa cakap lelaki, apa cakap bini. Masa pasangan suami isteri tu tidur kat katil, dia duduk tengah boleh dengar cakap apa. Seolah-olah macam tu dia berada dalam rumah tangga tu dan dia tahu apa yang berlaku. Tak kena. Tak kena. Tuan-tuan, yang tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga tu, pasangan tu dan Allah ya. Orang lain tak tahu. Tak payah nak buat andaian, tak payah nak hukum awal-awal lagi, tak payah. Tak payah. Kadang netizen ni dia dengar sebelah pihak lah. Dia dah judge lah. Saya sebut ni kenyataan umum, saya tak tuju pada mana-mana tuan. Saya sebut kenyataan umum. Mana-mana pasangan yang mendedahkan keburukan rumah tangganya di dalam media sosial secara langsung atau tidak, dia bukan pasangan yang baik. Saya ulang, saya tak tuju pada siapa-siapa, umum. Mana-mana pasangan yang mendedahkan keburukan rumah tangganya dalam media sosial secara langsung atau tidak, dia bukan pasangan yang baik. Kerana media sosial ni bukan saluran untuk mendedahkan keburukan. Bukan. Boleh pergi pejabat qadi, ada mahkamah syariah, ada saluran dia, bukan media sosial. Bila letak media sosial, netizen tu dia punya duk tunggu bola tanggung. Ramai hak selalu duk dedahkan ni perempuan lah. Bila dia dedahkan pula dengan emosi dia, dengan menangis dia, orang dengar, woi, jahat laki hang, contoh lah. Dengar sebelah pihak, kita dah buat keputusan. Jangan. Saya nak cerita lah tuan-tuan pengalaman masa saya dalam tentera tu kan. Duk pejabat agama tu. So antara yang kita uruskan masalah rumah tangga agak.
Masalah rumah tangga. Selalu hak main mengadu ni perempuan lah, isteri. Sebab tu seorang yang dia nak buat putusan, dia kena relax, dia tak boleh nak kelang kabut. Dia tak boleh cepat menghukum, dia tak boleh nak melatah. Tak cepat melatah. Satgi mai isteri tu cerita ni suami dia sekian-sekian, kita, oh iya ke? Macam tu no. Oh jahat lelaki hang. Oh dia buat macam tu. Oh tu no. Oh lepas tu dia menangis pula perempuan. Oh kita pun sedih. Oh tak patut no dia buat macam tu. Nampak? Melatah lah tu. Esok tak apa, isteri dah balik, esok kita panggil suami pula. Suami pula cerita rumah tangga dia, cerita hak sebenar apa yang isteri dia buat. Kita pun dengar, lah macam tu ke, patutlah pun. Oh iya, oh patutlah. Semalam lain ni. Semalam bersungguh dengar. Bila dengar penjelasan, kita, oh macam tu ke, oh iya, patutlah jadi macam tu. Lain dah. Lusa kita panggil dua-dua duduk depan. Ni hampa dua-dua ada depan, hampa cerita pula. Lain pula. Bila dah dua-dua ada tu lain pula. Inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku. Jadi hak netizen tu hampa tahu apa? Hak dok komen ni. Sampai meroyan. Kadang-kadang kita fikir, dia cakap tu macam membahayakan agama dia. Komen dia tu. Tak kena. Jangan. Mungkin mereka diuji rumah tangga mereka. Kita takkan diuji ke? Kita pun ada ujian kita. Jangan mendabik dada.